terharu lah anak muda macam ni dia datang. Okay. Kali ni just video santai-santai je abang kan, sebab saya tengok abang masuk audit, so saya dah mengalami apa yang abang rasa, so saya nak macam bagi inspire, abang bagi inspire kat semua orang kan. Sebelum tu saya kenal dengan abang Rumi ni agak lama tahun lepas 2 tahun lepas. 2 tahun lepas lah. So dekat event, saya ingat lagi event Anta. Tapi dah jumpa sebelum tu. Kat Anta tu lama sikit. Betul. So ni bukan apa just santai untuk bagi inspiration lah. So abang Rumi sekarang ni datang ujian. So untuk saya recap balik, saya pun pernah alami ujian. So seperti yang lebih maklum. Tapi berbeza dengan abang Rumi. Macam kes saya ni memang ujian juga, tapi kaki saya sekarang ni alhamdulillah dah lebih 7 bulan bang. Alhamdulillah bang, lepas 7 bulan ni boleh berlari bang. Syukur sangat. Syukur sangat selepas orang cakap dah ada fisio, dah ada perkembangan, dah ada orang cakap apa tu, aktiviti yang recovery yang kita buat lah. Okay bang, jumpa lagi kita bang saya tengok video abang dulu sebelum saya datang. So saya dah tahu lah abang nak cerita pasal abang. So datang sini pun just nak melawat abang je sebenarnya. Saya sebenarnya terharu lah anak muda macam ni Dia datang tu saya terharu lah. Sebab saya daripada dah 3 hari sebelum ni, family kawan datang non-stop. Sebenarnya saya happy. Dan hari ni result blood pressure pun first time saya ingat turun rendah. Dia tengok tadi tengok. Saya terharu lah orang datang melawat. Bukan melawat tu nak kesian, tapi sebab sama-sama memerlukan support each other. Betul. Saya macam keadaan macam ni, saya perlukan semangat untuk keep fighting. Tapi mungkin bila dia datang, dia shoot video ni, dia share video ni, ramai kat luar sana yang tengah mencari semangat dalam apa bentuk keadaan, kewangan, financial, perkahwinan, pekerjaan. So, message yang kita dapat sampaikan maybe keep fighting. Betul. Macam dia dah jatuh keadaan yang susah, dia bangkit kembali selepas 7 bulan. 7 bulan. Sorry lah, saya nak minta maaf, kamera jangan betulkan muka sengit. Audio susah sikit. Tapi hari ni alhamdulillah, berita baik, semalam saya dah rules out bukan masalah jantung. So stroke pun dah bukan. Sekarang syukurlah. Lebih kepada fails palsy, dan saya perlu menjalani intensif perubatan, medication dan rehab lah. InsyaAllah dah 6 hari bang 5 hari yang ke-6 kat sini lah. Alhamdulillah lah, much better lah. Esok boleh keluar kot insyaAllah. Mudah-mudahan, doktor pun kata tadi selain blood pressure dah tegak sikit ni. Betul lah. Ada improvement kan. Ada improvement sikit. Macam saya fisio kaki, yelah fisio, nama fisio. Macam abang ada pergerakan. Tapi yang abang cakap tu sama kat kaki saya dulu buat untuk bagi pergerakan fisio lah. Dia yang penting kena konsisten. Tapi yang penting dalam bila kena musibah-musibah macam ni adalah support system. Betul. Support system tu macam-macam. Kewangan. Yang paling penting selain kewangan adalah kawan-kawan kerja. Kalau saya masih bekerja majikan, dan circle. Siapa di sekeliling awak ketika awak sedang terduduk tu. Itu yang paling penting lah. Okay, apa yang saya inspire dengan Abang Rumi, dia membuatkan saya mengimbau kembali masa saya kena kemalangan tu lah. So semua yang sedia maklum saya seminggu dah bang. Seminggu down tu bang, rasa macam aku baru balik accident, Allah tarik nikmat aku untuk berlari ke. So macam main berfikiran. So macam Abang Rumi lagi lah dah macam-macam So apa abang maybe ni bukan kali pertama bang maybe dah kali berapa. So macam mana abang adapt dengan benda ujian daripada Allah bagi ni? Betul, saya ni bukan pertama kali saya pernah kena yang kan orang kat track cakap titik terendah kan. Terendah. Ada lagi rendah. Betul. Jadi bila saya kena yang ni, saya paling takut kalau saya kena mild stroke yang sepenuhnya. Pas saya tengok abang saya, bila stroke ni, dia bukan apa tau, bukan pasal, it's not about saya so much, about keluarga saya. Sebab dia akan menyejaskan kerjaya, career, kena buang kerja, dan macam mana sumber pendapatan saya dan anak-anak isteri saya. Itu yang saya paling khawatir lah. Jadi bila soalan awak tadi tu, bila kena macam tu, saya tak fikir lain, saya fikir family je. Jadi sebab tu tindakan kita ketika itu apa benda. Jadi saya membuat tindakan yang tepat dan cepat dengan bantuan kawan dan doktor. Advice cepat pergi hospital, dapatkan rawatan segera. Tapi itu saya tengok video bang, punca dia sebab gigi bang. Dia ada 2 kombinasi lah. Gigi ni dia punya infection factor dan stres
kerja. Faham. Dia kombinasi tu dia menyebabkan dia cepat merebak. Dan sampai tahap yang saya dah cerita sebelum ni, tangan sebelah dah tak gerak tau hari Oh Selasa. ya, tadi betul. Tangan sebelah dah mula slow, dan kalau dibiarkan maybe dia habislah dia paralyze. Jadi benda tu akan makan tahun dan menjejaskan banyak benda lah. Jadi sebab maybe tindakan cepat, pergi hospital cepat, buat rawatan cepat, segera. Sebab ada orang lambat dan dia jadi lagi teruk. Itu je. So alhamdulillah maknanya tak ada sampai tahap stroke lagi Alhamdulillah. tak dapat. Alhamdulillah. Tapi saya ada kelebihan lah. Saya ada insurance company. Bukan saya jual insurance dan saya ada insurance personal. Betul. Kalau orang yang tak ada tu mungkin ada kekurangan sikit. Bukan nak kata hospital kerajaan tu tak bagus, tapi dia sebab dia ramai, Sama dia bang. tak boleh handle Betul. luxury yang kita dapat kat sini takkan sama. Betul. Okay, saya pun dulu memang saya transfer ke alhamdulillah Swasta lah. Swasta. Sebab masa tu kat Sedang juga. So diberi pilihan untuk masukkan besi tu dalam 12 hari. Ya. So saya tak mampu nak tunggu 12 hari tu. Alhamdulillah ada insurans sendiri. So saya pergi ke swasta lah percaya dengan 12 hari kalau tunggu dah merepot lah. dah mampu dah. Sebab pakcik yang sebelah saya tu, dia nak buat angiogram 3 bulan menunggu. Saya dulu buat jantung jantung. Dah block 3 bulan pasal kena menunggu. Saya kena block, besok terus buat angiogram. Dulu sebab ada kemudahan dan ada bantuan kewangan lah kat sini. Jadi sistem kesihatan tu mungkin topik berlainan lah, bukan hari ni boleh cerita. Tapi perlu dibuat sesuatu lah. Kan? Perlu dibuat sesuatu. Tak semua orang ada kelebihan macam tu. Sebab ni kita melibatkan nyawa. Betul. Okey bang. Macam saya, alhamdulillah dapat nikmat berlari Allah dah bagi. Dapat buat 10 kilo kat bang. Saya nampak pace 8.5. Betul. Tu pace saya sekarang. Saya sebenarnya yalah, memang beza dengan sebelum yang saya sihat dengan sekarang ni. Memang berbeza lah. Tapi nikmat nak berlari tu masih ada bang. Alhamdulillah. Masih nak pergi. Tapi cuma lah kemampuan sekarang memang tak, saya belum lagi lah nak capai. Macam abang sekarang, abang dah tahap macam ni kan. So abang rasa boleh pergi dalam running ke macam mana? Dulu memang saya zaman-zaman beria-ia berlari marathon, full marathon, every 10 kilo je mesti bawah 60 minit. Personal best 57 minit. Maknanya itu saya punya zaman tengah prime lah. Zaman tengah mengejar performance. Tak salah sebenarnya. Sebab siapa yang masih boleh buat. Tapi bila benda dah berubah, benda berlaku bukan awak minta. Yang paling penting kita adjust expectation tu. Dan yang paling penting sekali bukan pace lagi. Sebab janji boleh berlari lagi. Faham. Sebab berlari tu boleh membuat awak happy. Betul. Membuat awak sihat, dan berlari tu mengubah hidup, change my life. Jadi saya sekarang kalau tengok pace ke laut, sejam 20 lebih. Janji santai Janji santai, janji habis, dapat buat video, dapat ambil gambar, dan kekal sihat. Dan itu je, keluar settle. Jangan kisahkan sebab apa, at the end of the day kita hidup terlalu bergantung pada validation orang. Kita nak lagi pace 5 sebab apa? Nak impress orang. Padahal orang pun tak kisah. Anak bini awak pun tak kisah. Anak saya pun tak heran saya lagi pace 5 kan. Betul. So it's about yourself. Tapi kalau boleh lagi laju tu bonus. Tapi yang penting kekal sihat, kekal selamat, buat apa yang awak suka. Sebab bila awak start banding orang duk sibuk fikir orang cakap pasal awak, awak sendiri kita enjoy. Padahal orang tak kisahkan awak pun. Betul. So last abang, pada macam abang cakap kan, dalam titik terendah abang ni kan, so apa abang rasa untuk kat luar sana kan? Macam saya sendiri, saya memang time tu saya dah patah kaki bang kan. Saya memang dah tak fikir lah, okay, aku patah kaki memang aku tak boleh berlari kan. So macam mana nak bagi tahu kat macam anak muda kan, macam mana diorang pun, walaupun macam saya contoh dah patah kaki pun still boleh berlari. Macam abang dah ada stroke pun, why not aku boleh berlari lagi. So macam mana kita nak dapat semangat tu, macam mana bang? Okay, lari ni satu yang best pasal lari ni, saya gunakan lari ni sebagai metafor dalam hidup. Sebab dia ada satu ayat yang saya ulang-ulang sampai hari ni adalah keep fighting. Okay, bila saya sebut keep fighting tu adalah tentang keupayaan awak untuk terus berjuang untuk diri awak sendiri. Kenapa untuk berjuang diri awak sendiri? Macam kes saya berjuang untuk anak isteri saya. Sebab saya perlu terus hidup, saya perlu terus kerja, sebab tu saya terus berjuang. Ini nak relate dengan lari ni. Lari ni sesuatu yang macam, walaupun dia nampak senaman, nampak macam hobi, tapi dengan berlari tu awak ada satu keazaman untuk menghabiskan larian tu. Awak fight untuk larian tu, wa imam pace 10 pun. Jadi saya akan terus berlari. Saya nak galakkan orang,
berlari tu sebagai satu senaman yang awak kena teruskan, gaya dia sihat. Tetapi mungkin ada orang tak suka berlari. Buat je lah apa awak suka, pickleball ke, hiking ke. Yang paling penting saya ulang tadi, jangan dok hadap validation orang. Media sosial sekarang, kalau kita nak guna positif, orang guna kat negatif. Jadi bila nak post kat media sosial tu berhati-hati. Awak dia pernah tanya saya, bang saya nak post, saya lari hari post. Sebab dengan post tu, maybe 10 orang tak suka. Betul. 2 orang suka pun cukup. Sebab bila awak post berlari, orang akan, best lah dia berlari malam, jom kita berlari malam contoh. Jadi teruskan, jangan patah hati, jiwa kena kental sikit. At the end of the day, awak susah, awak senang, siapa yang sekeliling awak tu? Bukan orang yang best awak tu. Orang family awak, kawan-kawan awak. That is matter the most. So teruskan berlari, keep running. Hashtag saya tak pernah berubah. Stay healthy, keep running. Itu kita ingat tu. Ya, pasal running tu besar pengertian Betul. dia. Besar pengertian dia. Okey bang. Terima kasih. Dia sempat tengah sakit buat video dia okey tu. Kita jiwa kreator mah. Betul lah. Kita jiwa kreator bawa Minta maaf malu. mikrofon. Tadi Dia dengan telefon pun dia pinjam dengan mic DJ. Okey. Terima kasih banyak bang. okey. So okey bang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga abang cepat sembuh. Alright, terima kasih banyak. Ya, keep Subscribe YouTube channel dia. subscribe YouTube channel Abang Arumi. Let's go guys. Assalamualaikum. Salam. Alright.